Berkenaan permainan dalam talian Roblox, adakah kerajaan akan mengharamkan terus atau akan meneliti lagi? Bahawa kerajaan memandang serius beberapa insiden yang berlaku, termasuk yang terbaru melibatkan seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang telah mencederakan adiknya yang berusia 6 tahun. Dan perkara itu sedang dalam siasatan polis, dan polis memaklumkan siasatan awal menunjukkan bahawa permainan Roblox ada kaitan, tapi kita serah kepada pihak polis untuk meneruskan siasatan dan sekiranya ada apa-apa bukti untuk dikemukakan nanti di mahkamah. Cuma di pihak kerajaan kita mengambil maklum pandangan dari pelbagai pihak, termasuk ibu bapa yang menimbulkan kegusaran akibat daripada penggunaan pelbagai aplikasi permainan dalam talian termasuk Roblox. Dan waktu ini pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi khususnya MCMC sedang meneliti keseluruhan. Kita tidak mahu mengambil satu tindakan hanya terhadap satu permainan semata-mata, tapi kita perlu lihat secara keseluruhan dalam ekosistem.